Wish, biar betul anak kamu ni ada kad OKU. Setiap pagi, saya tengok mereka datang dengan semangat yang berbeza. Tapi ada seorang murid yang selalu buat saya berfikir semula tentang erti pendidikan. Cikgu, kami sebenarnya terkilan sikit bila ada orang kutuk anak kami ada kad OKU. Baik kelas, hari ini kita belajar sains. Tapi sebelum tu, mari kita belajar satu perkara lebih penting iaitu menghormati perbezaan. Cikgu dengar semalam ada orang kutuk kawan yang ada kad OKU dalam kelas ni. Tindakan itu tak betul ya. Kad OK bukan tanda kasihan. Ia tanda hak, peluang dan pengiktirafan. Di mata kecilnya tersimpan soalan Kad OKU memberi akses, tapi masyarakat yang memberi peluang. Bila kita buka pintu hati, kita buka peluang untuk masa depan yang lebih adil. Dulu saya rasa malu nak tunjuk kad ni. Tapi cikgu kata, kad ni bukan kelemahan anak saya. Ia bukti anak saya boleh belajar macam orang lain. Sekarang saya tak takut lagi. Sebab saya tahu, anak saya pun pelajar Malaysia. Cikgu senyum lembut bicara, tak sama pun tak apa sayang, kerana yang tabah dan berani selalu punya sinar paling terang. Ya, jalan ni tak mudah. Tapi percayalah anak yang kita bimbing hari ni mungkin jadi inspirasi ramai pada hari esok. Jangan ukur dengan apa yang tiada, tapi dengan berapa jauh mereka dah melangkah. Setiap anak istimewa membawa misi tersendiri. Kad OKU bukan sekadar kad. Ia pintu untuk peluang, pendidikan dan masa depan yang lebih adil. Terus kuat, ibu ayah. Dunia lebih indah bila kita faham bahawa istimewa itu anugerah. Cikgu senyum lembut bicara, tak sama pun tak apa sayang, kerana yang tabah dan berani selalu punya sinar paling terang. Pendidikan inklusif ialah sistem pendidikan yang membolehkan murid berkeperluan khas belajar bersama-sama murid tipikal di dalam kelas yang sama. Pendidikan inklusif ini bukanlah impian jauh untuk dilaksanakan. Ia bermula dengan sikap kita pada hari ini.